15 orang maut dalam kemalangan bas pelajar UPSI di Great Isnin hari ini ya. Tapi ini bukannya first time. Benda ni dah makin menjadi-jadi. Ais ni pun nampak banyak bas ekspres, dia nak bawa tu, dia main lane kanan je. So tolonglah kerajaan, please do something. Sebab kalau kita tengok balik ya, bas UPSI dari Jetih ni, dia nak ke Tanjung Malim, terbabas, langgar MPV dekat Tasik Banding, sampai 13 meninggal dekat tempat kejadian, lagi 2 meninggal dekat hospital. Kita sebenarnya dah nampaklah pattern ni. Ini adalah kes yang samalah, berulang. Dulu pernah berlaku pada tahun 2022. Bas UPSI pernah terjunam, masuk dalam cerun dekat Jalan Slim Lama, sampai 11 orang cedera. Lepas tu baru-baru ini, 30 Mei, kereta Myvi bertembur dengan bas ekspres dekat Kuala Krai. Buah Musang, 3 orang maut. So kita dah nampak ya, trend kemalangan bas semakin meningkat dekat Malaysia. Sebab itulah kerajaan kena enforce lah peraturan-peraturan yang ada ke atas kenderaan-kenderaan, terutama sekali kenderaan berat di Malaysia ni. Ada orang kata, alah itu salah pemandu je, bukan salah kerajaan. Iya ke? Tapi kalau kita tengok balik ya, takkanlah kita nak salahkan pemandu saja. What if ya, yang salah tu sebenarnya adalah kenderaan tu sendiri. The owner of the bus ataupun the university ke, the syarikat ke, Puspakom, semua ni tak boleh lepas tangan. What if kalau bas tu sendiri memang nampak buruk? Kat jalan raya kita boleh nampak ya, bas-bas ataupun lori lah ya, yang kita rasa macam, macam mana kenderaan ni boleh lepas Puspakom? Takkanlah kalau dah macam itu nak salahkan pemandu juga. So in this situation, sistem kepada negara ni lah yang kena tanggungjawab. First, kita kena ada undang-undang yang keras yang boleh membagi pressure kepada syarikat-syarikat bas ataupun lori ni. Dan nombor 2, jangan setakat ada undang-undang je lah. Kena ada enforcement. Pemandu bas ni bukan robot. So, diorang ni perlu lalui ujian kesihatan, kena pantau tahap penat dia. Tapi siapa yang nak monitor benda tu? Company bas tu sendiri kan? Siapa yang nak monitor company bas tu? Kerajaan lah. Dan untuk bas-bas tu sendiri ya, kena ada GPS, kena ada speed limiter. Dan kalau boleh, rekod maintenance tu kena betul-betul telus. Kita tak naklah tiap-tiap kali ada accident, muncullah kerajaan nak hulur bantuan. Memang it's nice lah. Tapi wouldn't it be nicer kalau bantuan ni ataupun enforcement ni dibuat sebelum 15 orang ni meninggal. So untuk korang tengah tengok video ni, anda tanyalah, korang rasa siapakah ataupun apakah sistem yang perlu diubah? Is it the bus provider, the university ataupun the company, Puspakom ataupun kerajaan? Cuba korang komen sikit ke bawah.